Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati pengurusi Surah Al-Islah, barisan para imam, para bilal, para AJK, para habaib, tuan-tuan guru, Dr. Anwar, barisan Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, lagi 4 ataupun 5 hari nak raya. Tuan-tuan so yang cerah muka semua tu. Tuan-tuan, muka sempatlah raya dan raya-raya yang akan datang ataupun Ramadan. Baik, tuan-tuan. Tadi kita bacakan apa tu ayat tentang orang-orang yang ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tajuk kita malam ni kepentingan zikir. Zikir bermaksud ingat. Kan? Bila kita ingat, kita sebutlah. Kan? Panjang umur kau. Baru sebut, dah muncul. Kau ni langkah kanan. Apasal pula? Baru sebut nama kau dah datang. Kan? Betul tuan-tuan? Allah sebut orang yang beriman. Yadhkurunallaha qiyama. Diingat Allah berdiri. Wa qu'udan duduk. Kan? Apa tu? Dan dalam keadaan berbaring. Kita kadang-kadang bila lapau ingatlah kan bismillah, bila nak makan, bila nak buka tak, bila nak azan imam lambat ni, bila lambat semua lambat. Imam dia apabila dia azan ikut waktu dah, bukan ikut kau tak kan. Kita marah benau. Kenapa? Kan ingat kita ingat dia lupa tentang azan. Baik. Allah dah sebut fadhkuruni adhkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Tuan-tuan, bayangkanlah kan kita seorang suami keluar dari rumah, kahwin dah 20 tahun, 30 tahun. Baru keluar rumah, sampai depan pintu, patah balik. Kau kahwin 20 tahun, 30 tahun, dan keluar nak pergi kerja ni. Baru keluar depan pintu, patah balik. Bina tanya, apa hal bang? Lupa apa? Tak ada. Saya takut lupa awak. Saya rindu kat awak. Wah, buang terbiat. Baru keluar pintu, dah masuk balik. Kenapa ingat bini? Macam bini. Wah, senyum kambing daripada pagi sampai petang tu lah. Wah, suami aku ingat aku. Kan, tuan-tuan? Sama jugalah contohlah, ni dekat raya ni. Kan, entah macam mana Allah bagi bonus kat kita. Contohlah, kan, gaji 6 bulan. Gaji 6 bulan bonus tu hang. Biasa raya dapat sikit, 1,000, 2,000. Tiba-tiba dapat 6 bulan bagi gaji. Contohnya lah 30,000. Kita pun bagi kad debit, kad kredit pada bini kita. Kita, awak ambil lah kad ni, awak belilah apa-apa yang awak nak. Dia pun masuklah ke shopping mall mana-mana, lepas 5 minit dia keluar. Kan, dia keluar, kenapa sebut keluar? Saya ni orang Melaka tuan-tuan. So bila orang Melaka sebut keluar, kan, keluar hawau, tu orang Melaka lah. Baik, tuan-tuan. Ustaz sebut hawau tu Ustaz. Hawau tu bermaksud kata orang Kelebang, how are you, tuan-tuan. Kalau orang Melaka sebut hawau bermaksud how are you. Dia punya cara balas dia lahabau. Lahabau kata orang Kelebang Mesau, lahabau bermaksud la khabar. Tadi bahasa Inggeris, yang ni bahasa Arab, la khabar, maknanya lama tak dengar berita. Cuma yang ni tuan-tuan boleh cakap dengan kawan je, jangan cakap dengan kawan orang lain pula. Kan, awam kau dengan kawan lah. Memang jawab lahabau. Okeylah. Selesai balik tuan. Bini kita dia masuk ke mall dengan kad kredit tu lepas 5 minit dia keluar balik. Kita tanya awak asal awak keluar? Dia kata saya teringat abang punya pengorbanan. Tak jadi nak belanja ni walaupun singgit. Diingat kita punya pengorbanan, tuan-tuan. Dan kalau macam tu tentulah kita akan rasa bangga, seronok kan. Cuma benda dalam mimpi lah Bini nak belanja duit suami tak jadi. Kenapa? Ingat pengorbanan suami. Tuan-tuan, seorang suami, bini ingat dia punya seronok, betul tak? Bini sama juga, suami ingat dia, nampak anak dara, dia kata semua makcik-makcik kat sini walaupun depan semua anak dara. Kan kita bawa suami kita, bini kita bawa kita ni pergi universiti, lombok anak dara. Kita balik-balik muka monyok. Bini tanya, kenapa abang? Awak bawa saya tempat nenek-nenek. Tadi semua anak dara, tak saya nampak semua tua, awak seorang je lawa. Wah, main menipu tak? Tuan-tuan, itu manusia. Kita ingat bini bertambah sayang. Bini ingat kita, bertambah sayang kita pada dia. Tapi Allah sebut, fadhkuruni adhkurukum. Kau ingat aku ingat kau. Tuan-tuan, Nabi Yunus, bila dia lari daripada Nainawa dekat Iraq, tempat dia mengajar tu Dan kita pun tahu ceritanya, dia pun masuk ke dalam perut ikan nun. Pendek cerita
Masa dia masuk dalam perut ikan nun, dia bertasbih apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, sesungguhnya aku ni daripada hamba-hamba yang berlaku zalim. Sebab dia meninggalkan dia punya profession tanpa izin daripada Allah. Kan baik? Tuan-tuan, mafhum hadis disebut, malaikat dekat langit, dia beritahu, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf fi makan munkar. Bila Nabi Yunus masuk dalam perut ikan nun, dia bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka. Ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 7 hari, 40 hari, macam-macam lah riwayat tu. Kan? Tapi yang pasti dalam perut ikan nun lah. Malaikat dekat langit, dia sembah sama-sama dia. Ni suara ni sautun ma'ruf. Suara ni kita orang kenal. Siapa dia ni? Min abdin ma'ruf. Hamba ni kita kenal. Nabi Yunus. Fi makan munkar. Tempat ni pelik. Biasa dia mungkin sebut nama Allah dekat rumah, dekat kedai, dekat jalan, dekat masjid sebagainya. Tapi yang dia sebut nama Allah dekat perut ikan nun. Dalam laut bawah. Jauh ke bawah tu. So tuan-tuan, bila kita sebut nama Allah, amalan diangkat. Dan diceritakan tempat di mana keadaan kita mengangkat amalan, diangkat amalan tu, kita dalam keadaan macam mana. Tuan-tuan, katakanlah kita tengah susah ni, kan? Tengah susah. Kemudian kita sebut pasal kawan rapat kita. Ada kawan rapat beritahu pada kawan kita Tuhan, dia sebut nama engkau, dia tengah susah Tuhan. Kawan yang baik dengan kita Tuhan, dia tahu kita tengah susah, dia tolong tak? Confirm dia tolong. Kan? Baik tuan-tuan. Allah ada firman, wadhkur rabbaka idza nasit. Sebut nama Allah bila engkau lupa. Tuan-tuan, kita bila lupa, kan, lupa buat duit, kan, sebutlah Allah tu. Tapi membekas dalam jiwa. Kan? Kalau tuan-tuan membekas dalam jiwa, alhamdulillah. Tapi sekadar sebut sahaja tak jadi. Kan? Lepas tu tuan-tuan, Abdullah bin Umar, bila dia baca ayat tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, kan? Dia duduk dan dia berdiri. Sebab ayat tu menceritakan kalau kau sebut nama Allah, duduk dan berdiri, dia pun buat benda yang sama. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kalau tak penat, tak mengantuk, kan, tak lapar sebagainya, kita tidur. Bacalah bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Tapi zikir-zikir lain sebutlah. Tasbih 33, ayat kursi, kemudian apa tu, An-Nas, Al-Falaq sebagainya. Dah sapu pula kat badan kita. Sebab sunnah, dah sapu baca apa, Qul Allah tu, dan An-Nas sebagainya, tiup dekat tangan, sapu kat badan, dan muka dan badan sebagainya. Sapu pula dekat segi kita sebagainya. Ada 4 bini, pandai-pandai lengkau lah. Kan? Sapu 4 tuan kalau kau berani lah. Dan tuan, tapi tuan-tuan, kalau tengah penat, balik pukul 3 pagi, pukul 4 nak bangun. Nak tidur setengah jam tu lah. Boleh buat? Saya pun tak mampu buat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab ingat pada Allah tu seketika. Ingat pada Allah tak menjadi amalan. Sebab tu kadang-kadang setengah orang, dia melatah. Tak keluar Allah Tuhan. Kan? Lagi yang maaf kaum ibu, dia keluar mencarut Tuhan. Kenapa? Sebab Allah tak ada dalam jiwa. Baik, tuan-tuan. Ada satu kisah. Apa tu? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari dia merantau. Bila dia merantau, zaman dulu kalau kau nak merantau, kau tak boleh tidur dekat hotel. Dulu tak ada hotel. Dan kau tidur dekat rumah kawan ataupun rumah kau kenal, kan? Satu hari dia merantau, dia nak tidur dekat masjid. Dia nak tidur dekat masjid, tiba-tiba siap masuk. Dia siap masuk, dia kata, saudara, buat apa ni? Dia kata, aku nak tidur lah. Tak boleh. Asal tak boleh pula? Kan semalam boleh, hari ni tak boleh. Waduh, tu kau dia. Kan? Habis nak buat macam mana? Keluar. Mak bin Hanbal pun nak macam mana, dia pun terpaksa dah duduk kat pintu. Ni nak tidur kat masjid tak boleh. Siap tu pun tutuplah kipas, tutup lampu, tutup aircon sebagainya, tutup TV. Yang tu saya tambah tuan-tuan. Dia dah habis tutup semua, dia pun keluar. Bila keluar nampak Imam Ahmad bin Hanbal kat pintu tadi. Kata, saudara, buat apa ni? Aku nak tidur lah. Tak boleh, keluar. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal terpaksa dah keluar. Sampai dekat tangga, siap dia pun tutup pintu. Bila dia tutup pintu, nampak Imam Ahmad bin Hanbal masih dekat pintu tu. Dia pun pegang tangan Imam Ahmad bin Hanbal, dia seret daripada pintu sampai tengah jalan. Dia pun tinggal. Duduk Imam Ahmad bin Hanbal dekat tengah jalan tu. Dan habis dah tengah-manggu tu, tiba-tiba di depan masjid ada seorang, dia nampak keadaan tu. Dia kata, kesian benar kau ni, banyak dosa, mesti dosa besar kan? Kan kena seret pada masjid. Orang seret ke masjid, kita seret anak ke masjid, ini kena seret keluar daripada masjid, mesti dosa besar ni. Kesian kat kau, tidur rumah aku malam ni. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun tak ada choice, kata orang Kelebar, kan? Terpaksalah tidur dekat rumah member tu lah. Kebetulan rupanya yang nampak tu,
dia ni tukang buat roti. Bila esok nak berniaga, contohnya roti canai tak? Nak roti canai, kau mesti beli paling kurang 6 jam sebelum. Kan kalau kau nak berniaga roti canai, esok nak menebau, bila nak menebau, tebar tuan-tuan, tebar payah benar sebut kan. Nak menebar, yang kata orang KL menebar, orang kata orang Kelabang menebau, kan. Bila nak menebau esok, lagi 6 jam kau kena uli, kan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tengok member ni nak menguli, tak ini nak tidur, tak aku nak tidur, tu rumah tak tidur. Kan? Jadi tukang buat roti tu pun start. Dia ambil air, dia sebut subhanallah. Dia ambil tepung, dia sebut alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia pun start uli. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan 2 minit, bukan 20 minit, berjam-jam. Imam Ahmad bin Hanbal tanya saudara, kan? Saudara ni tak penat ke? Daripada tadi menebau ni, kan? Menguli ni tak berhenti, zikir ni tak penat ke? Menguli pun dah penat. Kan aku mengumpat, bukan dia lah, orang lain lah. Orang lain mengumpat pun penat je tak? Lepas 2 jam mengumpat, penat mulut je tak? Kan haus je tak? Yang saudara ni tak penat-penat. Kan Absal tak penat. Kata hamba Allah tu kan buat roti tu, aku dah biasa. Aku dah biasa tak penat. Kan? Kemudian, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saudara, kalau kau biasa berzikir tak berhenti, mesti ada kelebihan yang Allah bagi kepada kau. Mesti ada benda Allah bagi istimewa kepada kau. Cuba cerita. Cuba cerita kau tahu Melaka, Kata tukang buat roti tu, bila aku banyak berzikir, aku buat roti berjam-jam tak penat-penat. Setiap kali aku minta kepada Allah, aku berdoa, ataupun kata orang Kelabang, berdoa. Dan bila berdoa je, minta dapat cepat. Minta dapat cepat. Dan aku buat berkali-kali dah boleh lah. Minta dapat cepat. Satu je aku minta-minta, tak dapat-dapat. Apa benda saudara? Cuba cerita. Kata tukang buat roti, aku berkenan sangat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tak jumpa-jumpa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebab engkau punya pasal le, aku daripada masjid kena seret sampai keluar Lahabau. Lahabau tu saya tambah lah. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan sebabkan zikir yang kecil tu. Dan zikir ni tuan tak ada modal. Kan tak payah bayar. Zikir kat hati kau, mulut suka tinggal lah. Dia buat banyak mana sebagainya. Kan tuan-tuan? Sebab zikir tu dia minta dapat dan cepat. Tuan, saya sendiri termasuk lah. Minta tak dapat-dapat. Kenapa? Zikir boleh susah. Kan? Bukti tuan-tuan, kan? Semua kita samalah, lebih kurang sama saya juga. Kan? Bila senang, doa kepada Allah, ya Allah, doa aku sama macam imam. Amin. Dah keluar. Ya Allah, doa aku sama macam semalam. Amin. Dah keluar. Ya Allah, doa aku sama macam Nabi. Amin. Dah keluar. Tapi bila susah tuan-tuan, 2 jam, 3 jam tak terasa, betul tak? Kan? Nak kahwin, minta dulu masa dulu nak kahwin tak? Masa dulu nak kahwin, nak kerja sebagainya, minta berapa lama? Berjam-jam, berhari-hari, jumpa untuk guru, minta perkeras sebagainya. Dah senang, wang kau dah berkereta besar, rumah besar, bini pun dah besar, sebagainya, doa dia, doa dia sekejap, tuan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut, fadhkuruni adhkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Kau lupa aku lupa kau. Kan? Macam kita lah kawan, kan? 40 tahun tak jumpa, tiba-tiba jumpa, lama tak jumpa, apa khabar? Bisik telinga, pinjam 100. Sorry lah kau, 40 tahun tak jumpa kau, tak kisah pasal aku, jumpa aku minta 100. Itu 100 minta 1000, lagi hawa lah kau. Nampak tuan-tuan? Selama ni 40 tahun kau tak ingat aku, tiba jumpa aku minta 100, minta maaf. Tak ada. Salam dia. Nampak tuan-tuan? Kita dengan manusia pun kita berkira. Kenapa? Sebab dia lupa kita. Kita tuan-tuan, sekadar itulah kita punya perkongsian dan peringatan siapa yang belum bayar zakat fitrah, itu tolong bayar. Kalau boleh bayar malam ni, bayar lebih tak apa. Ya, bayar lebih tak, bayar lebih betul tak? Kan? Kalau boleh bayar 100 orang, kalau mampu lah tuan-tuan. Kan kalau Tan Sri tu janganlah RM10. Nampak benar, biarlah 100 tak? Biarlah masjid dia kaya sikit kan? Kalau Datuk, okay, 50. Kalau tuan-tuan biasa-biasanya, RM40. Boleh tuan-tuan? Kalau rasa-rasa susah benar, minta diskaun dengan imam. Kan? InsyaAllah jumpa lagi di masa hadapan. Di masa jemputan. Selamat Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.